Macam mana nak tukar tempat mengundi Payahlah nampak. Payah sangat ni. Cuba cerita sikit. Ni. Ni. Dengar betul-betul Dengar betul-betul. Kalau nak tukar tempat mengundi, yang pertama sekali, syarat yang pertama ni kena ingat. Masuk dalam kepala ni, simpan. Yang pertama sekali, benda yang kena buat yang pertama, tukar alamat pada kad pengenalan. IC kita tu, alamat dekat situ kena tukar dulu. Tapi kalau dah tukar, kalau dah settle, barulah boleh mohon dengan SPR. Sebab apa? Sebab SPR, kita ikut alamat pada kad pengenalan. Kita tak boleh tiba-tiba datang nak register kat sini, kita tak ada dokumen itu. So kami menggunakan alamat pada kad pengenalan. So tukar dulu alamat pada kad pengenalan. Pergi JPN dulu, tukar alamat. Dah settle tukar alamat, barulah mohon dengan SPR. Tapi dengan SPR senang. Sekarang dah boleh buat online atas talian. Google je myspr.spr.gov.my. Google dan nanti akan keluar nanti. Cuba tengok ni. Dia keluar macam ni. So kalau yang belum ada akaun, buat tu permohonan akaun baru. Buat akaun dulu. Bila akaun kita dah aktif, barulah kita boleh buat pertukaran bahagian pilihan raya tu. Senang, online saja. Jangan buat last minute. Kalau last minute, nama tak sempat masuk, tak tukar, marah. Janganlah. Buatlah awal-awal. Ini masa sesuai ni. Baru lepas pilihan raya. So kalau lepas ni, tak larat lah. Sampai 22 jam tak larat. Nak balik kampung, nak mengundi. Tak larat. Tukarlah. Tukar. Sekarang lah masanya untuk tukar. Janganlah bila nak mengundi, dah berubah, baru nak tukar. Mana sempat? Tak sempat. Buat sekarang. Jangan marah. Bye. Jangan lupa like, komen dan follow Akademi Pilihan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.